Ni amalan sunnah. Tapi kat Cina yang duk praktik, kita duk praktik tak? Hampa tahu tak pasal apa lepa ni pakat duk tidur kat merata tempat. Kat pejabat ada, kat kaki lima pun duk tidur, dekat sekolah pun duk tidur lepa ni. Awak jadi lagu tu kena ubat lali ke? Hampa tengok suasana ni dekat Cina. Ni adalah amalan lepa yang dikenali sebagai wujiao, iaitu tidur sebentar di tengah hari. Ramai pekerja dan budak sekolah pun duk buat benda wujiao ni untuk rehat sekejap, dan lepas tu sambung balik aktiviti seperti biasa. Ada kajian kata tidur sat waktu siang dalam 10 hingga 30 minit tu bagus. Dia dapat memulihkan tenaga, bantu meningkatkan fokus dan meningkatkan produktiviti. Kalau hangpa nak tahu amalan wujiao ni dalam Islam kita panggil qailullah. Amalan ni adalah amalan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Macam mana? Ni amalan sunnah. Tapi kat Cina yang duk praktik, kita duk praktik tak? Sila komen.